Pada suatu hari, Uthman bin Talha melihat Mus'ab bin Umair mendatangi majlis Nabi SAW. Lalu ia sampaikan berita ini kepada emaknya Mus'ab. Nah, inilah permulaan masa-masa susah dalam hidup Mus'ab bin Umair. Masa emak Mus'ab bin Umair tahu akan keislaman Umair, maka dia bersumpah tak akan makan, minum dan akan berdiri di padang yang panas sampai Mus'ab keluar daripada agama Islam, meninggalkan Nabi dan kembali kepada agama yang lama. Melihat perkara ini, Abu Aziz bin Umair, saudara Mus'ab bin Umair, buat cadangan. Dia berkata, Mus'ab ini biasa hidup senang, cuba bagi dia lapar dan kurung, nanti dia keluar sendiri dari Islam. Hari demi hari seksaan yang dialami Mus'ab bertambah-tambah. Tidak hanya dipulaukan dari pergaulannya, beliau juga mendapat seksaan secara fisik. Ibunya yang dahulu sangat menyayanginya, kini tega melakukan penyiksaan terhadapnya. Warna kulitnya berubah kerana luka-luka seksa yang menimpanya. Tubuhnya yang dulu berisi mulai terlihat mengurus. Kulitnya sampai bersisik kerana menahan lapar berhari-hari. Namun semua itu tak membuat goyang iman beliau. Zubair bin Awam berkata, suatu ketika Nabi tengah duduk di Quba dengan sahabat-sahabatnya. Lalu melintaslah Mus'ab dengan kain burdahnya yang kasar. Menangis Nabi melihatnya, terbayang macam mana dahulu dia di Mekah hidup mewah, bertukar jadi hidup susah demi mendapatkan redha Allah Ta'ala. Di antara faedah dari kisah ringkas ini, nikmat syurga itu bukanlah free, bahkan ia sangat-sangat mahal. Oleh sebab itu, jangan pernah kau berkhayal untuk mendapatkannya dengan cara free tanpa usaha, yang mana terkadang usahanya kena siap kehilangan dunianya yang dicintai.